Kenapa orang Islam mengaku dia Islam tapi dia menolak sistem Islam? Orang yang mengaku Allah Ta'ala itu maha sempurna, tapi undang-undang Allah tidak sempurna. Ini sampai hari ini bermasalah. Bila seorang perempuan telah sabit meminum khamar, meminum arak di Pahang, dijatuhkan hukuman sebat, walaupun tidak sebat Islam sebenarnya. Sampai hari ini tidak boleh melaksanakan hukum kerana banyak pihak yang menentang dan sebagainya. Tapi yang saya pelik pula tu, sampai hari ini ada lagi berkata, sepatutnya hukuman itu dijatuhkan dalam bulan Ramadan, tetapi kerana menghormati Ramadan ditangguh ke lepas Ramadan. Hormat apa macam ni? Adakah melaksanakan hukum itu maksiat? Bila maksiat, jangan buat Ramadan. Kononnya nak menghormati Ramadan, kelak-kelak malam pun malam tak boleh buka. Kedai-kedai karaoke pun malam tidak buka. Kedai-kedai arak pun tidak buka Ramadan kerana menghormati Ramadan. Orang yang tidak puasa pun, walaupun dia tidak puasa kerana dibenarkan syarat uzur syar'i, tapi tidak boleh makan terang-terang siang bulan puasa atas alasan menghormati Ramadan. Menghormati Ramadan, jangan membuat benda maksiat, tapi menghukumkan orang yang bersalah, adakah dia maksiat?